Teks Yahya bin Ammar al-Sijistani mengatakan bahwa zat Allah itu tinggi di atas arasy. Adakah hal ini betul? Apakah benar ada nas atau salaf yang kata begitu? Mari kita simak apa perkataan Imam Al-Zahabi. Bagaimana beliau menanggapi hal ini. Dan bagaimana kritis beliau terhadap nukilan. Tidak hanya telan bulat-bulat, seperti golongan Wahabi. Sama-sama kita dengarkan penjelasan Ustaz Piyu Faiz. Salaf tak ada sebut Allah meninggalkan dengan zat. Tak ada. Kalau ada diriwayatkan dengan zat, itu maknanya bukan daripada salaf. Bukan daripada salaful awal. Tapi waktu daripada kocek Allah kecek tu sendiri dah. Ambil dia kocek je dah. Ini kesimpulan hal kocek. Satu lagi, Yahya bin Ammar. Boleh tengok dalam kitab Az-Zahabi ni, kitab Al-Ulu li Ali al-Ghafar ni. Ya tanah. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Ammar As-Sijistani Al-Wa'izi fi risalati. Telah berkata oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Ammar As-Sijistani Al-Wa'iz fi risalati, dalam risalahnya. Dia kata kan, Yahya bin Ammar ni kata. Yahya bin Ammar ni orang duduk di tahun 332 Hijriah lah. Macam tak jipung, duduk di wafat pada 444 Hijriah lah. Dia kata la nakulu, tidak kami beriktikad kama qalatil jahmiyatu, seperti barang yang telah iktikad lah oleh fuak Jahmiyah. Mana? Gapo hak ma iktikad jahiliyah Jahmiyah? Apa hak Jahmiyah iktikad? Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ni mudakhilun lil amkinati. Allah ni bermasukkan dengan segala tempat-tempat. Wa mumazijun likulli syai'in, bercampur, bergaul dengan tiap-tiap sesuatu. Nak main-main hulu jugalah. Jadi i'tikad Jahmiyah, Tuhan ni bukan hanya di atas arah, semua. Di mana saja. Tuhan intizaj, mumazijun, mana? Bercampur gaul dah. Tu bercampur gaul dengan makhluk likulli syai'in. Itu satu daripada faham yang Jahmiyah. Tuhan bercampur baur, Tuhan ada di mana-mana, bukan hanya di atas arah. Di mana-mana saja tempat, di situlah Tuhan ada. Gitu. Fa aina ma tuwallu fasamudullah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ada. Ataupun Jahmiyah ada juga kata ni, la na'lamu aina huwa. Kami tak tahu duk mana dia. Maksud dengan kami tak tahu duk mana dia? Apa maksud? Kami tak tahu duk mana dia. Dia ada tempat, tapi kami tak tahu duk mana dia. Itu maksud gitu. Bukan kami tak tahu, jadi tak tepatlah Tuhan. Kalau tak tepat betul, maksudnya aula na'lamu aina huwa. Tidak kami ketahui di mana dia. Dia ada tempat, kami tak tahu duk mana. Dia duk mana kami tak tahu. Macam main nusuk tak duduk tu lah, main nusuk apa panggil main nusuk apa? Polis orang tu jaga kau berapa main nusuk kan. Kau tahu duk mana email, tapi tak tahu duk mana. Email ada, tapi tahu nusuk mana ni. Tak tengok tunggil jubur dia dah tu. Boleh lah. Ada juga Jahmiyah kata itu. Tuhan ada tempat, tapi kami tak tahu hidup mana. Tengok. Kami tak kata lagu, kami tak i'tikad lagu tu. Bahkan naqulu, kami i'tikad, kami kata ni kami i'tikad. Huwa, bermula ya Allah bizatihi, dengan zatnya, alal arsy, di atas arsy. Wa ilmuhu muhitun bi kulli syai'in, dan ilmunya meliputi dengan tiap-tiap sesuatu. Wa dzalika makna qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum. Fa hadzal ladzi qulnahu huwa kama qala Allah wa rasuluhu. Baik. Az-Zahabi berkata, qultu, ni Az-Zahabi nak marah ni. Berkata olehku, qauluka, bermula perkataan engkau hey Yahya bin Ammar, bizatihi ni, min kisika. Mu ambil daripada kocekmu sendiri tu. Bukan min kisihi, min kisika. Mana kalau debat tu Dr. Amir sepatutnya kata ke ABI kita tu, ABI, kau dah mau kata adalah kitab Al-Ulu li Ali al-Ghafar, Tuhan duduk atas arah atau Tuhan meninggi atas arah dengan zat. Kau tu bukan dalam kitab Al-Ulu li Ali al-Ghaffar bagi Az-Zahabi lah. Az-Zahabi kritik. Di dalam keedah kita kecek ni, kalau kita kata Allah istawa alal arsy bizatihi ni, apabila kita kecek lagu tu, ia nak pergi kepada makna istaqarra. Sebab tu ya salah, ya tak kecek. Ya tak kesek, ya tak tambah bizatihi tu, ya tak tambah. Tu ambil daripada kocekmu sendiri tu. Ya tak ambil daripada kocek ni. Ambil kocek Yahya bin Ammar. Ambil di kocek orang ke? Bukan ambil di Quran hadis dah. Bukan ambil di Az-Zahabi punya dah. Ini kesimpulan hal kocek.
Itu dah. Wala hajata ilaiha, dan tidak diberhajat kepada tambah perkataan bizatihi. Sebab apa? Tak ada dalam Quran hadis. Salaful awal pun tak cakap Allah tertinggi di atas arah dengan zatnya tu, tak ada. Dengan zatnya. Itu dah. Bahkan kata Az-Zahabi lah, kata Tuhan tu duduk tinggi atas arah dengan zat, itu daripada kalamul fudulul kalam ni panggil dah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni dah. Sepatutnya kena tinggal kalau nak jadi comel Islam kita. Dia sebut apa ni? Dia mari satu perkataan ulama Maliki, Ibnu Abi Zaid. Tihi ta'ala batu bawah tu.